Berita boom hari ini. Pelakon dan pelawak Harith Iskandar serta Cecilia Yap Song masing-masing dikenakan kompaun RM10,000 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atas kesalahan memuat naik kandungan serta komen jelik mengenai agama Islam di Facebook bulan lalu. Kompaun tersebut dikeluarkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 berdasarkan peruntukan sebelum pindaan akta yang hanya akan berkuat kuasa pada 11 Februari 2025. Ekoran kontroversi ini, Meta telah menurunkan kandungan terbabit dan permohonan untuk menutup akaun Facebook kedua-dua individu itu sedang dalam penelitian dan penilaian pihak Meta. Kes ini sekali lagi menjadi peringatan kepada semua pengguna media sosial supaya lebih berhati-hati dalam berkongsi kandungan, terutamanya yang menyentuh sensitiviti agama dan masyarakat.